Mula-mula kita kena buat apa ke? Kita kena jack dulu lah kereta ni. Kita kena jack lah. Cari tempat jack bawah ni Dekat bawah ni ada satu course member. Orang panggil course member. Ada bonggol kat bawah ni. Jadi tapak ni masukkan kat bawah tu lah, senang. Okay, bagi jangan gelai-galai lah. Jadi kita jack lah. Pastikan tayar boleh pusing lah. Okay, dah lepas tayar boleh pusing, kita buka lah tayar dia. Kat sini ada skru 21 bot 21. Kita buka lah bot 21 ni. Kita keru taruh satu tempat, jangan taruh sembarang, nanti hilang. Kita keluarkan lah. Dah halang-halang aku dekat sini. Aku buka terus skru 10 bawah ni lah. Kena selak sikit lah daun pisang ni. Apabila kita dah buka skru ni, untuk ikat bumper ni, kita taruh satu tempat lah. Okay. Okay, dekat sini dah settle. Tengok lagi apa sang. Daun pisang ni, dia ada klip tau. Klip ni ikat kat bumper. Jadi kita kena buka lah ni. Pakailah apa-apa pelayar muncung tirus ke, gunting ke, pandailah korang. Lepas kita buka ni, pastikan tak ada sangkut apa semua, baru kita buka depan pula lah. Ok, settle. Kita buka sebelah kiri tadi ni. Ni sebelah kanan pula. Tayar sebelah kanan lah. Untuk bumper, bawah ni ada skru 12 lah. Okay, dua lubang sebelah sini, dua lubang sebelah sana. Jadi ada 4 lubang lah. Bumper tu pun dah tak cantik. Jadinya aku tak ikat lah skru 10 tu. Jadi bawah ni aku tak payah buka. Okay, sekadar tulang gitu je.